Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya nak share sikit saya punya uh, pengalaman saya lah. Okey, sedikit sebanyak pengalaman saya dalam consulting bagi usahawan saya consider as nak kata SME pun, orang kata nak kata pemula pun tak. Okey. SME kalau by definition maybe tak sampai, tapi dia punya staff agak ramai. Okey. Lebih kurang dalam hampir 20 orang. Dalam pasaran ni agak popular lah, tapi saya tak nak sebut company mana lah. Salah satu pengalaman yang menarik dalam saya memberikan consultation ni untuk usahawan ni, di mana satu ketika keadaan usahawan apabila saya sampai di situ, okay, keadaan staf yang sangat orang kata burn out. Okay, kerana usahawan burn out, banyak kekusutan lah. Okay, kekusutan. Benda ni berlaku waktu PKP. Masing-masing pada satu sesi mesyuarat tu, masing-masing meluahkan, meluahkan perasaan masing-masing. Memang nampak wajah stres pada apa ni, wajah masing-masing lah. Keadaan stres tu nampak. Isu dia ialah oleh kerana terlalu banyak sangat arahan, terlalu banyak sangat arahan daripada pihak pengarah, daripada founders lah, sehingga kan staff menemui satu jalan yang buntu, stuck buntu, sehingga overwhelmed, terlalu banyak sangat task yang nak dilaksanakan sehingga tidak terlaksana. So itu situasi yang saya hadapi lah. Dan saya buat tu bersama dengan Datuk Dr. Bahar lah, mantan Presiden Steve Malaysia. Jadi apa yang sebab cara saya memberikan consultation tu adalah mengikut keadaan senario organisasi syarikat pada waktu itu. Maknanya tidak sama apabila saya pergi satu company ke satu company, tidak sama saya punya pendekatan. So dalam kes ni salah satu senario dia ialah team ataupun staff tak mampu nak prioritize kerja. Jadi apa yang saya buat, saya memberikan satu latihan yang sangat komprehensif tentang project management. Jadi project management ni berdasarkan US standard, standard US, standard antarabangsa. So apa yang mengejutkan saya, apa yang mengejutkan saya pada waktu itu, setelah 2 hari latihan tu, latihan yang saya bagi, sehingga akhir, saya memberi mereka tugasan senaraikan apa projek-projek yang ada dalam fikiran mereka, right? Dan setelah mereka tetapkan projek-projek tu dan mengikut langkah-langkah sebenar macam mana nak susun projek, barulah mereka nampak macam mana nak meletakkan tugasan-tugasan dalam setiap satu projek. Dan di akhir sesi, ketika
saya meminta tim untuk meluahkan atau memberi pandangan terhadap kursus project management yang saya beri. Apa yang menarik ialah seorang staf lelaki yang mengeluarkan air mata. Peristiwa tu saya ingatlah, sampai sekarang saya ingat. Dan benda tu sangatlah tidak saya jangka benda tu akan berlaku. Sebab saya bukan buat kelas motivasi, saya bukan buat kelas NLP dan sebagainya. Jadi topik project management ni ataupun pengurusan projek ni sangat memberi impact kepada staf tersebut. Yang mana apabila dia dapat susun satu persatu, dia memberikan satu macam kelegaan kepada staf tersebut dan kesemua staf, kesemua tim yang berkenaan. Selepas daripada kursus tu, mereka dapat fokus dan melaksanakan projek mereka satu persatu. Okey. So ini adalah sebahagian lah. Sebab apabila saya buat consultation ni, isu dia ada banyak. Dia bukan satu, dia isu dia ada banyak. Dan setiap syarikat tu dia ada unique isu. Okey, isu yang unik. Jadi apa yang saya nak share hari ini ialah berkenaan bagaimana saya membantu kekusutan tim dalam menyusun dan melaksanakan projek yang banyak, iaitu dengan kaedah metodologi project management. Okey, project management yang berdasarkan piawaian antarabangsa. Okey. So itu sahaja perkongsian saya kali ini. InsyaAllah di lain masa saya akan berkongsi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.